Dengar sini. Masa depan hospital sedang berubah. Kita kena balik ke masa lalu. Cuci tangan, selamatkan pesakit. Awak basuh tangan tak hari tu? Kenapa awak tanya? Pesakit katil 6 dapat infektif endokarditis. Apa? Anda kena basuh tangan sebelum menyentuh pesakit, selepas risiko terkena cecair badan, selepas menyentuh pesakit dan selepas menyentuh kawasan sekitar pesakit. Dok, tertinggal satu lagi. Apa lagi? Sebelum buat prosedur, cuci tangan, jangan lupa. Sebelum sentuh pesakit kita, sebelum prosedur, cuci segera. Buang beg urin, cuci juga. Sentuh pesakit, cuci tangan. Sentuh katil, cuci tangan. 5 momen buat selalu tangan bersih, kita maju. Pesakit katil 6 dapat infectious endocardigan. Dok, itu baju sejuk. Oh ya, infektif endokarditis.